Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di YouTube channel Ejun Faizun. Ya, jadi sekarang kita sebenarnya nak pergi ke Kuala Lumpur. Sebab malam ni kita ada game persahabatan bola sepak, bola padang lah. Jadi sekarang ni kita dalam perjalanan dan kita singgah sekejap dekat kampung Cuicak Langkap. Kita tengok dekat depan. Okey, kita tengok kat depan memang cantik. Apa ada kerang? Ada kerang. Kita dekat ni lah. Sawah. Kita sekarang ni menghadap matahari jadi susah sikit lah. Tapi nampak lah, terang dah nampak. Memang cantik dengan angin yang kuat dekat sini. Kan? Kawasan lapang kan? Angin memang kuat lah. Dekat atas tu matahari. Kalau kita angkat kamera, mungkin kamera kita akan kabur lah. Ataupun gelap. Memang cantik. Ini jalan besar lah. Kita pakai kereta kat sini. Mamanya dengan adik Izalnya dekat dalam kereta. Mana ya, nampak apa? Kerang. Bukan. Itu jaga tu ada tahi tu, nampak tu tahi. Tengok sikit. Tahi enjin. Jadi mungkin malam ni pun kita akan bermalam dekat dalam kereta. Kita tengok macam mana keadaan dalam kereta. Nampak. Dia dah bawa bantai, nampak tu dekat belakang ni. Ni tempat tidur dia sekarang ni. Dah standby dah. Nampak? Dia nampak tu. Nampak tidur dia nya. Kena hadang dengan matahari. Tidak panas. Jadi kita bawa lah bangku healing kita, bantai, dan selimut pun ada sekali. Kan? Tutup pintu balik. Ya. Dan selepas ni kita akan gerak terus. Kita tak tahu kita akan singgah dekat mana, tapi kita akan bergerak terus pergi ke Kuala Lumpur lah. Kita akan singgah tempat-tempat yang bagi budak-budak ni main ke apa kan. Sebab kita perlawanan malam ni pada jam 12.30 malam bermula lah perlawanan bola sepak. Kita pun first time nak pergi. Agak teruja juga sebab tak pernah kata orang main bola dekat Kuala Lumpur. Padang dia pun rumput tiruan padang rumput tiruan. Terang ni nampak ni, tak boleh tengok. Kalau kita ni kan nampak matahari. Nampak cantik. Kita akan pergi dekat padang tiruan, main bola sepak dekat sana. Member-member yang daripada Ipoh, Batu Gajah pun semua gerak terus pergi sana. Kita akan jumpa dekat sana, dekat padang bola sepak. Kita main pada waktu 12.30 pagi, bukan malam tau, pagi. Kita tengoklah macam mana nanti kita sampai kat sana. Jadi, jom kita gerak dulu. Kita jumpa lagi dekat perhentian seterusnya. Dan sekarang kita berada di Petronas Sungai. Ni dia. Kita dekat Petronas Sungai. Kita berhenti sekejap. Sebabnya Damon ni nak makan. Nampak tu. Damon nak makan. Damon tak boleh makan dekat dalam kereta. Sebabnya kita hari dah ada seekor 2 lipas dalam kereta. Sebab dia kerap makan dalam kereta. Jadi selepas ni kalau nak makan, kita kena berhenti tepi jalan. Duduk dekat mana-mana makan dulu. Lepas dah selesai makan, baru kita gerak balik lah. Teruskan perjalanan kita. Perjalanan kita ke Kuala Lumpur. Nampak sekecil tu. Nampak? Makan apa? Makan apa tu? Mama dengan Padira. Ya lapar je ni. Makan. Okey, kita duduk makan dulu. Lepas tu kita akan sambung perjalanan kita. Alright. Okey, sekarang kita sudah pun sampai di RNR Tanjung Malim. Hala Selatan Kita baru sampai kat sini, singgah makan kejap lah.
Dia main kat taman lah macam biasa. Pantang nampak taman. Ni lah tempat kita beristirahat sebelum kita memulakan perjalanan kita semula. Kita rehat dulu ya. Lepak-lepak makan dulu. Kau main-main kejap je. Lepas tu kita pergi makan lepas ni. Lepas tu kita main lagi. Lepas makan boleh main lagi. Budak kecil tu. Macam mana dia akan main. Inilah tempat kita nak makan tu. Bagi dia main kejap. Lepas tu kita pergi makan. Okey. Okey, jadi sekarang kita sudah pun sampai ke destinasi kita di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Okey, kita tengok dekat sini. Kita ada dua menara dekat belakang kita. Menara Kuala Lumpur dan juga Menara Merdeka 118. Tengok. Betapa cantiknya. Dan di sebelah sana kita ada menara kembar KLCC. Itu dia. Kita tengok. Menara kembar KLCC bercahaya, bersinar, berwarna putih. Kita tengok lampu dia. Memang cantik ya. Bila waktu malam nampak terang. Kalau siang kita nampak bentuk dia lah. Memang terang lah. Tapi kalau malam dia bercahaya sampai ke atas bercahaya tengok. Memang cantik menara KLCC. Inilah dia bandar Kuala Lumpur yang kita jarang-jarang boleh sampai kat sini ya. Menara Kuala Lumpur kita warna merah hijau memang cantik dan juga jalur, ada jalur-jalur tu. Menara 118. Menara Merdeka Kuala Lumpur kita. Itu dia. Memang cantik ya. Dan selepas ni kita akan bermain di sebelah sini. Padang bola sepak. Nanti kita akan review lah dalam tu. Sementara tu kita sampai dekat sini, kita nak jalan-jalan. Kita mungkin akan cari makan bersama dengan anak-anak kita sini. Dengan Ia, Fahri dan juga Izal. So, kita jalan-jalan dulu cari makan. Lepas tu baru kita pergi dekat padang. Kita main bola pula lepas ni. Alright. Jumpa lagi lepas ni. Woo! Okey, dan sekarang kita dah pun sampai di padang. Apa nama padang pun dah lupa dah. Padang bola yang kita akan bermain lah selepas ini. Dia punya view dia ke LCC dekat belakang padang ni. Memang cantik. Tema akan duduk dekat sana lah. Tempat penontonnya merata-rata atas ni boleh duduk. Lepas tu dekat ujung sana ada bangku lah. Itu dia tempat duduk. Di sebelah sana lah. Jadi itulah dia view dah. Ini buat pertama kalinya dan mungkin buat kali terakhir ke tak tahulah. Mungkin sekali ni je lah kita main kat sini. Bukan senang nak main dekat sini bayar padang pun mahal. Padang tiruan kalau tengok rumput kat sini, tinggi dia mah.
Dia nak lawan dengan apa tu. Dia padang rumput tiruan. Ni rumput tiruan lah. Kalau hujan pun dia takkan bertakung lah rasanya. Kita pun sekarang sedang menunggulah kita punya giliran untuk bermain Bagi dia bermain dulu. Jam pun telah menunjukkan pukul 11.50 minit malam. Jadi lepas dia habis game ni, kita pula main. Kita main dalam 12.30. Lagi 40 minit lah lebih kurang. Jadi kita kena ready. Pakai kasut bersama lepas ni. Kita akan stretching sikit lah. Tidak nanti kaki ninjet. Okay. Dia macam biasa lah. Nunggulah sebelum bermain. Tak. Memang cantik. View dah. Memang cantik view dah. Pertama kali kita nak main kat sini Masih tiada pengalaman lagi main kat sini. Selepas ni kita akan dapat pengalaman kita bermain dekat padang ni. Okey. Berjumpalah kita dekat sini. Dekat R&R Sungai Buloh. R&R Jejantas Sungai Buloh. Kita baru je selesai mandi. Rambut basah lagi. Kita mandikan anak-anak sekali. Dekat sinilah. Baru terang Kita mandikan demo pun kotor tadi. Main kat padang ni. Jadi tak sempat nak buat video seterusnya. Sebabnya ialah dah sibuk main bola. Lepas tu dah habis main bola. Salam-salam dah letih. Terus je kita gerak. Padang pun lampu dah tutup. Ngam-ngam kita duduk. Buka kasut semua. Padang tadi tu lampu terus blackout. Jadi tak boleh nak buat video apa dah. Kita kemas barang. Masuk dalam kereta. Terus datang sini. Kita mandi. Dah kita boleh tengok lah. Demo semua dah siap-siap tidur tu kat dalam kereta tu. Tengok demo kat dalam kereta. Tengok demo kat dalam kereta tu buat apa tengok. Buat. Tak nampak lah. Dia buat tidur demo nampak. Ni kat belakang. Nampak Fahri. Zira mengikut kat situ. Nampak Zira. Dia semua tidur lah. Tak boleh nak bising sangat lah. Agak kecil dah lena lah. Mamanya tak pakai tudung. Tak boleh nak tunjuk. Okay. Kita keluar. Tutup pintu. Sekarang kita nak pergi cas and set ni. Dah rekod daripada jadi. Bateri pun tinggal berapa belah? 15 ke 14 jadi. Kita pergi cas phone dulu lah. Relax dulu. Jom sambil-sambil dia tidur dulu. Alright. Jom kita cas phone. Hai, selamat pagi kepada semua. Sekarang jam menunjukkan pukul 8.30 pagi kita pukul 8 je dah bangun dah. Kita relax kejap. Kita masih lagi di perhentian Jejantas Sungai Buloh. Lama semua masih lagi jangan tidur. Mak hanya pergi toilet kejap. Kita lepak luar je lah. Kan? Kita boleh tengok. Dia ada kat dalam kereta. Kita tengok dia kat dalam macam mana. Itu kereta kita. Dia semua tengah tidur lagi. Itu dia. Keadaannya. Zakira. Dengan Fahri. Tidur kat belakang. Dia kecil ni. Dia pada malam tadi lena dia.
Itulah rupanya. Dan selepas ini kita akan mandi dulu. Mandikan Emma semua. Lepas tu tengoklah kita akan gerak ke Kuala Lumpur semula untuk bawa dia jalan-jalan. Okey, dan sekarang kita baru selesai mandi jadi dengan anak-anak sekali. Tengok. Baju dah nak mandi ke? Kenapa nak mandi dah? Wish, Hai pun dah mandi. Jadi sekarang kita tengah tunggu mamanya pula habis mandi nanti. Kita terus gerak cari makanan untuk sarapan pagi. Alright. Nampak? Sekarang kita pun dah sampai dekat kedai untuk kita bersarapan ya. Tengok. Dia dapat makan. Dah tinggal suku dah nasi lemak. Nampak? Dia ni semua dia makan. Roti, nasi lemak. Dia kongsi dengan kakak Zira makan roti canai Air? Makan apa? Roti canai. Air roti canai. Kedai ni ramai orang. Kedai dia kecil tapi penuh. Orang ramai nampak. Kedai kecil. Kita tengok orang ramai, kita singgah. Kita pun sarapan dekat sini dulu. Lepas tu baru kita sambunglah kita punya perjalanan kita ke mana halanya lepas ni. Okey, kita makan dulu. Okey, dan sekarang kita dalam perjalanan nak pergi ke kolam renang. Dia nak mandi kolam renang. Kolam renang free, percuma. Yang berada di belakang menara KLCC. Sekarang kita dah berada di belakang menara KLCC. Itu dia. Nampak? Memang besar lah kalau kita tengok secara live. Memang tinggi menaranya. Jarang-jarang sekali ke sini memang nampak tinggi benar lah. Kan? Jadi, kita dalam perjalanan nak pergi dekat belakang sana. Dah kita akan jumpa lah kolam mandi tu. Okey. Dia seronok dah nampak tu. Dia tunjuk. Tunjuk mana tu? Tunjuk apa tu? Dia tunjuk air. Itu dia. Kita punya tempat kolam mandi untuk kanak-kanak. Tu rupanya. Kolam mandi untuk kanak-kanak. Betul-betul dia belakang menara KLCC. Itu menara KLCC. Memang dah berzaman ya. Kolam ni memang dah ada kat sini. Jadi kolam ni sebenarnya mengimbau kembali kenangan masa awak ni masa kecil lah. Di sini lah tempatnya. Di sini tempat awak mandi dulu. Nampak tak? Sekarang giliran anak pula. Giliran anak-anak pula. Kan? Turun-temurun. Datang kat sini, mandi kat sini. Betul-betul kita di belakang menara KLCC. Memang seronok lah. Sambil mandi. Sambil, apa kata orang? Melihat pemandangan lah. Yang cantik lah. Okey, kita siap-siapkan dia untuk mandi lah. Alright. Kenapa? Amboi.
Nampak? Okey, jadi dah hampir 1 jam berlalu. Demand pun semua dah naik dah daripada kolam mandi ni. Semua dah bersiap-siap lah. Kan? Kita nak apa? Kita nak bawa Demand pergi makan lah. Demand dah kebuluran. Sebabnya biasalah, kalau dah lepas-lepas mandi ni memang akan lapar lah. Tu rupanya nampak? Dia dah tumbang. Dia dah tumbang. Nampak? Sekecil ni, tu main apa tu? Dah tu, buang. Tak payah main lagi. Tengok dia buang. Pandai tu buang. Buang, dah. Kat sana ada taman permainan, tetapi disebabkan hari panas, kita takkan pergilah. Baru lepas mandi ni dah lah, nanti berpeluh balik. Jadi kita akan pergi cari tempat makan lah. Lepas ni kita akan pergi makan pula. Alright. Kita tengok view KLCC sekali lagi. Wow. Cantik. Okey, dan sekarang kita sudah sampai ke destinasi seterusnya, iaitu makan tengah hari. Kita di kedai Indonesia lah, macam biasalah. Bakso urat. Sini semua masakan Indonesia. Jadi kita tengok menu-menu dia apa. Ini salah satu menu dia lah. Bakso kikil. Kikil ni urat lah. Urat ke macam kulit dia ke macam tu lah, lebih kurang. Kikil kulit dia. Kulit. Kita rasa lah macam mana bakso kulit Ya, bakso biasa. Bakso apa? Air makan nasi apa? Nasi bakso. Bakso ini apa tu? Soto. Nasi soto. Kita makan bakso kikil. Bakso kikil ni dia punya kulit-kulit. Jatuh nasi tu. Yang nengok tu, budak kecil tu makan apa? Makan apa tu? Pandai dia. Dia makan macam tu je. Baru ini. Nampak? Dia memang dengan kopoknya semua cukup. Okey, jadi jom kita makan dulu. Selepas ni kita tak tahulah ke mana kita akan pergi. Mungkin kita akan balik. Jadi jom kita makan dulu. Okey, jadi selepas kita selesai makan, jadi kita terus gerak pulang lah. Sekarang ni kita ada dekat hentian Rawang R&R. Kita baru saja lepas mandi. Tengok dengan bertuala lagi. Kita baru lepas mandi, jadi inilah. Kita bersama dengan anak-anak kita kat sini. Kita boleh tengok anak-anak kita tengah tidur kat belakang. Tengok air. Air tengah tidur. Ya? Ya buat apa? Kita simpan ni lah barang-barang kita. Tu serenik tu. Nampak tu. Seronok penuh dia. Tadi nak tidur sangat, lepas tu bila dah masuk kereta tak nak tidur. Ni hari tidur. Kita tutup lah bonet. Tak dapat. Alright. Jadi di situ sahajalah kita punya video pada hari ni. Video 2 dalam 1 lah. Kita nak pergi main bola. Dan besok tu sambil kita berjalan lah. Bawa anak-anak berjalan lah. Pusing Kuala Lumpur. Jadi sekarang kita pun nak bergerak pulang terus. Terus balik ke rumah. Lepas mandi ni bagi segar sikit. Baru kita boleh memandu dengan cergas. Mata tak ada ngantuk. Sebab kita kena mandi. Okey. Kita berjumpa di video seterusnya insyaAllah. Kita tengok video apa akan kita upload nanti. Jadi doakan kita selamat. Semoga selamat sampai ke rumah. Okey. Berjumpa lagi kita di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yeah.